Ramai tanya, apa benda riset yang kerajaan umumkan untuk kawal inflasi kos kesihatan? Sebab sekarang kos rawatan memang naik. Premium insurans dan takaful pun makin mahal. Revamp and enhance transparency, price transparency. They ask for strengthening digital health, expand for affordable option like our Rakan KKM, and lastly T for transform, implementation of provider payment via our DRG is going to be rolled out next year. Riset ni ringkasnya pelan besar kerajaan hasil kerjasama MOF, KKM dan BNM. Ada 5 teras utama. Pertama, revamp. Polisi baharu akan ada co-payment minimum 5% supaya tuntutan lebih terkawal dan premium tak melambung. Kedua, enhance. Hospital dan klinik digalakkan paparkan harga rawatan dengan telus supaya rakyat boleh banding dan elak caj melampau. Ketiga, strengthen. Kerajaan nak percepat penggunaan EMR, rekod kesihatan digital. Tak perlu ulang X-ray atau ulang buat test. Jimat masa, jimat duit. Keempat, expand. Melalui program Rakan KKM, rakyat boleh dapat rawatan kos efektif dalam hospital kerajaan tapi lebih selesa dan murah daripada swasta. Kelima, transform. Hospital swasta akan beralih kepada model DRG iaitu Diagnosis Related Group. Dibayar ikut kategori kes, bukan setiap item charge. Ini kurangkan overcharging. Hospital swasta confirm bising tapi kerajaan tetap teruskan inisiatif ini. Riset ni sebenarnya dah mula berjalan sejak 2025. Kalau semua lancar, SIS percaya inflasi kesihatan boleh dikawal, premium lebih stabil dan rakyat tak terbeban dengan bil rawatan.